Apple baru-baru ini umumkan CEO baru menggantikan Tim Cook. Dia bukan orang finance, dia bukan orang sales, dan paling penting dia bukan orang marketing. Dia adalah John Ternus, orang hardware engineering product development yang bersama dengan Apple sejak 2001. Sekarang ni aku nak highlight bukan cerita Apple tukar CEO, tapi sebenarnya trend besar dalam dunia teknologi yang mungkin ramai tak sedang tapi berlaku, iaitu kenapa kebanyakan syarikat-syarikat big tech ni suka lantik CEO daripada kalangan engineer ataupun product development background. Contoh pertama adalah Google. Pada tahun 2015 dia lantik Sundar Pichai menggantikan Larry Page sebagai CEO. Background dia adalah product management innovation, dan dia menjadi CEO bermula daripada 2015. Dia berjaya naikkan Google berkali ganda value dia. Contoh kedua kita ada Microsoft naikkan Satya Nadella jadi CEO pada tahun 2014. Sebelum tu Nadella ni dia pegang key enterprise, consumer business dan juga cloud. Dia yang bertanggungjawab menaikkan Microsoft Cloud dan juga Azure. AMD pula naikkan Lisa Su. Dia sebelum tu adalah electrical engineer dan juga semiconductor R&D, dan dia naik jadi CEO pada tahun 2014 sampai sekarang. Kenapa company Big Tech ni suka lantik engineer sebagai CEO? Big Tech dia tidak rely on jualan semata-mata. In fact, mereka juga rely on valuation syarikat, dan valuation syarikat ni dia datang bukan sekadar daripada jualan, tapi datang daripada apa produk yang mereka akan keluarkan pada masa depan. Jadi CEO syarikat Big Tech tak boleh hanya faham kepada profit and loss statement semata-mata. Dia kena faham product roadmap, dia kena faham teknologi, dia kena faham opportunity, dia kena faham beza produk yang nampak cantik kat luar dan produk yang betul-betul boleh mengubah masa depan syarikat. Kalau CEO tu tak faham pasal produk, kemungkinan dia akan banyak potong R&D, sebab R&D ni sebenarnya banyak makan duit, dan bila R&D dipotong, peluang untuk syarikat tu naik valuation lagi tinggi akan terjejas. Daripada Apple angle pula, kita tahu cabaran baru Apple sekarang ni, AI makin laju tapi Apple ketinggalan dalam AI. Ditambah pula iPhone sekarang ni teknologi dia ketinggalan berbanding dengan kompetitor. Jadi tak hairan kenapa Apple lantik John Ternus, sebab dia orang yang berkaitan dengan production dengan hardware, bukan sekadar lantikan atas paper, tapi dia bagi satu signal bahawa Apple dah seriously masuk ke arah era product development yang lebih power.